Okay, perkongsian berikutnya adalah bagaimana kita nak edit. Kalau kita perhatikan, bila saya dah assembly, baru saya terperasan dia punya telinga flange ni dah salah. Sepatutnya duduk kat sini, tapi saya buat kat belakang. Dia macam nak ubah daripada kedudukan yang baru lah. Jadi kalau kita tengok drawing, okay, flange tu duduk kat sini. Okay, cara nak edit dia, okay, kalau saya suka terus buat kat sini. Okay, kita double klik dekat pump body. Saya klik kat objek ni, double klik ya. Okay, sekarang dia akan pergi mode part design. Masa saya klik kat pump assembly, dia akan duduk dekat assembly design. Tapi bila kita double klik dekat part tersebut, dia akan berubah kepada mode assembly design. Dan sekiranya part-part lain yang mengganggu, kita boleh hide kan dia sementara. Dia body ni saya hide kan, saya hide kan semua. Saya tinggalkan pump body je, ataupun buat multi selection, tekan control, pilih semua, hide. Kita sorokkan dia sekejap. Jadi kita nak edit kita punya pump body ni. Okay, caranya adalah saya sketch dekat permukaan atas ni. Okay, ni specification tree ni pun kalau mengganggu, kita view specification, kita offkan sekejap. Okay. Kemudian saya pilih project 3D element ni, double click. Saya pilih kita punya flange ni, 1, 2, 3, 4. Jadi saya dah pilih ke-4 telinga exit workbench. Jadi saya dah copy sketch 4 batang telinga tu, duduk di location yang baru. Okay, kemudian saya boleh pad. Okay, kita punya sketch tadi, reverse direction, ketebalan dia adalah 12. Selesai. Kemudian yang telinga yang lama ni kita boleh remove dia. Jadi saya sketch, ni salah satu cara lah, dekat atas permukaan ni. Okay, saya nak buat elongated hole, saya nak copy balik elongated hole yang kat luar ni. Elongated hole daripada sini ke ni. Tarik je straight, nanti kita boleh constrain kan. Okay, tarik je. Kemudian kita constrain. Okay, curve ni dengan curve ni adalah concentricity, sepusat. Kemudian dia punya radius ni adalah, kalau kita tengok dalam drawing kita yang lama, radiusnya adalah 55. Jadi saya letak 55. Okey, dah exit workbench. Okey, saya guna arahan pocket preview. Okey, saya nak remove bukan bahagian dalam, bahagian luar, reverse side. Preview ya. Dia dah hilang lah telinga tu. Okey, dia dah selesai. Ni sketch bawah ni kalau tak nak kita boleh hide kan. Right click, kita hide kan. Okay. View specification untuk viewkan balik kita punya ni. Kemudian yang lain-lain ni kalau nak hide show kan, pilih balik. Tekan semua, tekan control, pilih. Okey, right click, hide show. Dia show balik. Okey, itu selesai. Barulah bila dah duduk dekat ni, barulah screw ni boleh duduk kat sini. Okey, jadi saya pun nak kembali kepada assembly, double click dekat pump assembly ni, double click. Dia berubah kepada assembly punya workbench. Okey, kemudian saya coincident screw ni dengan shaft ni, update. Okey, kemudian saya nak contactkan permukaan ni dengan permukaan ni, update. Okay, selesai. Jadi buat ulang benda yang sama, screw ni, untuk bahagian-bahagian yang lain lah. Yang berikutnya adalah kedudukan rotor blade ni. Sebenarnya terbalik, saya dah tersilap. Okay, rotor blade ni sepatutnya dia menghadap ke sini, saya dah terbalik menghadap ke sana. Jadi bagaimana caranya? Okay, kita tengok constraint yang terlibat untuk rotor blade ni. Okay, saya movekan dulu pada paksi X kita punya rotor blade ni. Okay, di antara rotor blade dengan face ni ada hubungan contact constraint. Okay, jadi saya buang dulu surface contact ni. Kita klik surface contact ni, kita delete untuk kedua-duanya. Delete. Lepas tu kita rotate kan, kita punya rotor blade.
dapat zigzag, kita rotate. Macam tu. Okay. Sebab kita nak yang bahagian belakang contact dengan bahagian tu. Ataupun kita boleh contact constraint face ni dengan face ni. Update. Okey, contact constraint face ni dengan face ni, dia terbalik. Okey, selesai.